Saya nak mohon kepada Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, supaya meletakkan semua kata-kata yang melompat, yang menyokong dia daripada UMNO, daripada Warisan dan daripada mana parti yang menyokong dia. Bukan setakat 8 orang ini, malahan Syahirmi pun kita minta kepada Haji Jinor supaya letakkan, calonkan mereka semula. Kita nak rakyat Sabah nak tahu, pengundi nak tahu kemenangan diorang dulu ini berdasarkan kepada populariti diorang ataupun berdasarkan kepada sokongan rakyat kepada parti yang mereka tandingi. Yang kedua, kalau mereka ini tidak dipertaruhkan oleh Haji Jinor, maka saya minta kepada semua kata-kata ini, tolong calonkan diri kamu bertanding sebagai calon bebas. Kerana rakyat Sabah mau tahu potensi kamu. Kamu ni popular, kamu ni ada karisma, kamu ini diterima oleh pengundi. Zaman kamu dulu naik bertanding mewakili parti masing-masing, hari ini rakyat mau tahu sama ada kamu masih diterima rakyat apabila bertanding dengan gunakan logo katak. Ambil logo katak, bertanding bebas, lagi sesuai. Nak tahu kamu ni diterima pengundi kawasan-kawasan kamu ataupun kamu ni dulu menang melalui parti yang kamu bernaung di bawah mereka. Tapi kamu khianat, kamu bawa lari. Sebab masa itu tiada lagi akta lompat parti. Sekarang ini, nah Haji Ji, calonkan mereka semula. Ataupun kalau mereka ini ada maruah, semua kata-kata yang menyokong Haji Ji ada maruah, yakin kamu boleh menang, bertandinglah calon bebas. Rakyat mau tahu sejauh mana kekuatan dan juga populariti kamu ini mengalahkan kehendak dan juga mengalahkan apa yang kamu cakap. Kamu ini masih relevan, masih boleh diterima oleh rakyat di kawasan kamu. Nah, terima sahutan Atan Dikas untuk kamu bertanding secara bebas ataupun menggunakan logo katak-katak yang melompat. Salam Jumaat.